Panas. Bahang kepanasan menjelang pilihan raya negeri PRN Sabah semakin memuncak. Pelbagai naratif sedang dibina Puak Pembangkang bagi memastikan kerajaan Madani jatuh. Macam yang kita sedia maklum, setiausaha politik kanan supol kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin baru je umumkan peletakan jawatannya semalam. Ia dipercayai berhubung pelbagai dakwaan yang timbul kebelakangan ni melibatkan skandal rasuah dan sebagainya. Kira okeylah, dia gentle nak ambil tanggungjawab untuk lepaskan jawatan bila mana sedar diri yang bakal menjadi liability kepada PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani hari ini. Malah PMX sendiri dah nyatakan dengan tegas bahawa sekiranya benar segala dakwaan yang timbul, maka pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bebas melakukan siasatan segera tanpa sebarang campur tangan luar. Jadi, apalah salahnya jika kita tunggu dan lihat bagaimana proses pendakwaan tersebut berlangsung selepas ni. Tapi nampak gayanya Puak Pembangkang dah semakin resah gelisah, ibarat cacing yang kepanasan punggung gambarnya. Ini boleh dilihat sendiri dengan kenyataan yang dibuat oleh AMP mereka seperti MP Pasir Mas, Si Ahmad Fadli Syahari lah. Dia yang seperti biasa mahu lagak seperti hero, terus menyatakan bahawa peletakan jawatan Syamsul Iskandar tu saja tak cukup. Fadli mahu PMX sendiri ikut serta letak jawatan sebab katanya dia jijik dengan mainan politik foto pejabat Perdana Menteri ni Hai, Fadli. Macam biasalah, kalau tak terpaling bukan Fadli Syahari lah namanya. Kita faham siapa je yang tak marah bila mana ia berkait dengan tuduhan rasuah dan melibatkan seorang Perdana Menteri. Namun pertuduhan tu adalah berkait supol kanannya, bukannya berkait PMX sendiri. Apakah peliknya bila supol kanan buat hal, PM pula dah yang nak kena letak jawatan. Sedangkan PMX tu menjalankan tanggungjawabnya sehabis baik. Fadli juga perlu ingat, segala bukti dan proses siasatan pun masih belum dimulakan kerana semua pendedahan dan pertuduhan masih di peringkat awalan. Malah PMX juga baru saja pulang dari siri lawatan kerjanya ke luar negara. Namun, timbul jugalah persoalan. Pernah satu ketika dulu, bila mana dua orang pegawai kanan MB Kedah didakwa di mahkamah akibat rasuah, tiada pula Fadli berteriak suruh MB Kedah letak jawatan. Malah, menantu Presiden PAS, Abdul Hadi Awang sendiri pun ada kes sakau di mahkamah. Tapi macam biasa, tak pernah pula kita dengar Fadli desak tuan presidennya untuk letak jawatan. Bahkan, mahu dia kekal sampai mati pula tu. Di Terengganu tu, Exco PAS beri projek runding terus kat kontraktor sendiri untuk baiki jalan, tapi tetap runtuh sampai 2 kali. Tak ada pula kita dengar Fadli jerit suruh MB Terengganu resign kan? Well, macam biasalah, kita semua dah faham sangat prinsip alam yang diguna pakai Fadli and the gang. Halal bagi kami, haram bagi kamu. Itu sajalah level quality IQ MP Pembangkang ketika ini. Apa-apa pun, semua yang sedang berlaku ketika ini masih di peringkat pertuduhan. Latar belakang si penuduh pun taklah cantik mana, tapi mereka beria nak angkat jadi hero. Siapa-siapa saja boleh buat pertuduhan. Yang kena tuduh pun dah ikhtiar untuk letak jawatan. Jadi untuk seketika ini, berhentilah menunggang dan sama-sama nantikan prosesnya. Boleh?